Hari ni kita nak buat aiskrim Malaysia ala Magnum. Nak bulan puasa ni memanglah sesuai sangat. Korang buat banyak-banyak, simpan dalam peti sejuk. Lepas tu waktu berbuka nanti, korang boleh buat sebagai pencuci mulut. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Kita perlukan blender. Korang basuh betul-betul, takut jadi aiskrim spicy pula. Untuk buat aiskrim ni kita perlukan 4 bahan je, iaitu 1 kotak kecil whipping cream, dalam 1 cawan susu full cream. Kemudian korang boleh masukkan dalam 4 sudu besar susu pekat. Lepas tu nak bagi wangi sikit aiskrim kita boleh letakkan sedikit esen vanila. Semua bahan ni korang kisar sampailah dia kembang sikit. Untuk aiskrim Malaysia hari ni, saya bagi plastik yang besar. Kemudian kita perlukan coklat coin. Korang boleh masukkan dalam plastik aiskrim. Lepas tu kita akan rendamkan plastik aiskrim ni dalam air yang suam. Sementara coklat ni cair, kita nak training ikat plastik aiskrim dulu. Kita akan buat simpul tak mati. Bila nak makan aiskrim nanti, tarikkan je, tak payah potong-potong. Langkah pertama, korang ketatkan plastik aiskrim ni dulu. Lepas tu korang ambil kabel charger yang dah tak pakai, lipat 2 macam ni. Lepas tu letak dekat belakang kepala plastik dan twistkan daripada depan ke belakang. Kemudian korang masukkan ujung plastik aiskrim dekat dalam lengkungan kabel. Tarik sampai dia ketat betul-betul. Kemudian korang boleh straightkan pula kita punya kabel. Last sekali, korang boleh keluarkan kabel ni. Korang akan dapat cantik je simpulan plastik. Bila nak makan nanti senang, tak payah potong-potong, tarik keluar je. Bila coklat kita dah cair elok macam ni, rata-ratakan dekat dalam plastik. Lepas tu kita masukkan kita punya campuran aiskrim. Korang ikat kemas-kemas macam tutorial tadi. Dapat lebih kurang macam ni, cantik je. Sejukkan dalam freezer sekurang-kurangnya 4 jam. Bila dah keras, korang bolehlah enjoy untuk berbuka puasa. Nak buat moreh pun sesuai sangat sambil tengok TV. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.